Berita boom hari ini. Farah Lee menjelaskan bahawa ketidakhadirannya dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0 adalah keputusan awal yang dibuat atas pertimbangan peribadi dan bukan isu baharu. Beliau menegaskan lebih selesa berperanan di belakang tabir dalam kerja kemanusiaan supaya fokus kekal kepada misi dan bukan individu. Menurutnya, semasa misi 1.0 beliau juga mengelak perhatian media demi memastikan tujuan utama tidak terganggu. Turut menafikan dakwaan bahawa dirinya tidak lagi aktif membantu Gaza, sebaliknya masih terlibat dalam penyaluran bantuan termasuk program musim sejuk, Ramadan dan penajaan anak yatim. Beliau menegaskan sokongan terhadap Palestin masih berterusan dan mengingatkan orang ramai supaya tidak memusatkan perhatian kepada peserta misi semata-mata. Farah juga tidak menolak kemungkinan menyertai flotilla pada masa akan datang jika diperlukan serta menyeru sokongan ikhlas terhadap usaha kemanusiaan.